akan berlaku di dalam sesuatu permainan atau satu perlawanan atau pertandingan. Betul. Kita hanya melihat di dada akhbar, di majalah, gambar-gambar yang cantik, gambar-gambar yang menarik, tapi kita tak pernah menyelami bagaimana kerjaya mereka, susahnya kerjaya mereka. Jadi malam ini dalam Scoreboard segmen Time Out, kita bawakan kepada anda menyelami dunia seorang fotografi sukan. Kerjaya sebagai juru foto sukan sememangnya mencabar. Kru Scoreboard baru-baru ini telah berjaya menjejaki 2 juru foto sukan bertaraf profesional bagi berkongsi pengalaman mengenai dunia fotografi. Mendekati saudara Faisal Jamal, juru foto sambilan berusia 36 tahun, sememangnya menarik apabila beliau sudi berkongsi pengalaman dan impian beliau mengenai dunia fotografi sukan. Bagi saya sebenarnya fotografi ini terlalu subjektif. Saya pilih sukan kerana dia lebih kepada aksi lah. Momen tu lebih, bagi saya sendiri lebih istimewa lah daripada cabang fotografi lain. Kita pun ada juru foto terkenal, mahir di media-media masa, media-media utama di agensi-agensi kita sendiri. Cuma disebabkan kita ni terlalu menghormati agensi luar, jadi kita merasakan bahawa kita telah jauh ketinggalan. Sebenarnya beza kita dengan mereka tak jauh. Gambar lebih kurang cantik, terutama sukan dia punya gambar sama. Sebenarnya saya rasa bersyukur sangat. Tahun lepas saya dapat pergi Paralimpik dia. Jadi mungkin level dia tak sama macam Olimpik, tapi dia punya tahap peraturan, tata cara dia sama, tak ada beza. So kita dapat pengalaman macam mana untuk mengadaptasi situasi-situasi di acara seperti itulah. Cuma mungkin yalah, semua juru foto sukan lah, dia ada impian-impian tertentu lah. Macam contoh, mungkin nak pergi ambil gambar di sukan sukan Commonwealth. Macam juru foto sambilan macam saya ni, saya kena berusaha keras sikit untuk mencapai ke tahap itu lah. Tapi tak mustahil lah. Kalau kita berusaha, kita tawakal, kita betul-betul jumpa saluran yang betul, saya rasa tidak mustahil kita boleh dapat capai apa yang kita nak. Ni antara saya punya koleksi ya. Mungkin ada yang tercicir lah, tapi saya rasa setakat ni saya amat gembira dengan koleksi yang saya ada. Tapi yang paling saya suka ni lah, yang apa yang tertinggi yang pernah saya dapat lah. Selain Faisal Jamal, seorang lagi juru foto sukan sepenuh masa iaitu saudara Kamarul Ahir juga sudi berkongsi pengalaman dan mempunyai pandangan sendiri mengenai dunia fotografi ini. Kamarul kini banyak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dunia fotografi sukan. Selain bergelar juru foto sukan, Kamarul juga terlibat dalam mengadakan bengkel-bengkel fotografi sukan sekitar ibu negara. Bagi mendapat pandangan mengenai dunia fotografi sukan ini, kru kami mendekati saudara Kamarul ketika diisirin Shah Alam baru-baru ini. Fotografi sukan ni satu bidang yang menarik sebenarnya, yang mana kita dapat merakam split second moment. Dan kalau kita miss, kita miss. Kita tak ada nak repeat lagi sekali, kita tak boleh nak ulang benda tu. Minatnya mula daripada saya bekerja di Aqua The Sun. Mula-mula saya bekerja lebih kurang 10 tahun, dan selepas itu saya berhenti dan saya buat freelancing. Sukan Commonwealth 1998 di KL, di mana dalam tempoh lebih kurang 10 hari itu memang challenging lah. Setiap hari kita dibagi bermacam-macam assignment, mungkin dalam 4 atau 5 disiplin sukan yang berbeza, dan kita kena kejar masa. Because deadline is very important untuk news dan sports fotografi. Basically, kebanyakan sukan semuanya sama je. Contoh je, sebagai contoh bola sepak. Kalau saya seorang pemain bola sepak dulu, jadi saya anticipate bila saya main gambar tu, saya tahu bila waktu mana player tu akan tackle. Jadi kat situ kita dah ready. Bila dah ready, kita senang, kita dah tahu action tu akan dapat. Dan dalam 45 minit separuh masa pertama tu, insyaAllah you akan dapat banyak action yang menarik. Ini ketika sukan Commonwealth 1998,
Ini sukan C di Brunei 1997. Ini ketiga Asia Rugby Sevens di Borneo, di Sabah. Untuk sesiapa yang berminat menceburkan diri dalam fotografi sukan, anda boleh layari www.ka-images.com kerana saya juga salah seorang trainer dalam sebuah syarikat jenama kamera.